Guys, kalau dalam anime Naruto kan, mata Byakugan dan mata Sharingan ni kita boleh cakap merupakan trademark untuk dalam anime Naruto tau. Walaupun ada je lagi beberapa kemampuan dojutsu yang lain sebagai contoh macam Rinnegan ke, Getsuryugan ke dan macam-macam lagi. Tapi bagi aku, dua dojutsu yang paling ikonik dalam series anime Naruto still merupakan mata Byakugan dan mata Sharingan. So guys, untuk dalam video kali ni aku nak borak santai-santai je. Hari ni aku nak buat perbandingan di antara kemampuan mata Byakugan dan mata Sharingan. Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu. Dan kalau korang tengah cari hoodie-hoodie anime yang padu, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam video ni, okay? Let's go! So guys, secara jujur kan, kalau kita nak bandingkan kemampuan mata Byakugan dan mata Sharingan, bagi pendapat aku, sebenarnya aku lagi suka dengan kemampuan mata Byakugan tau. Sebab bagi aku, pengguna untuk mata Byakugan semua ada aura yang tersendiri. Lagi-lagi juga Neji. Memang style teruk guys. Walaupun kalau ikutkan dari segi design mata Sharingan lagi style dari mata Byakugan, tapi aku pun tak tahulah kenapa aku rasa mata Byakugan ni lagi smart dari mata Sharingan tau. Cara user Byakugan aktifkan mata Byakugan pun korang boleh tengok lah, tiba-tiba keluar urat-urat dekat bahagian mata tu kan. Memang smart guys. Cumanya macam apa yang kita tahu, kemampuan untuk mata Byakugan dan mata Sharingan ni merupakan asal daripada klan Otsutsuki, yang mana penerus untuk mata Byakugan adalah klan Hyuga, manakala mata Sharingan pula adalah klan Uchiha. Malah kemampuan untuk kedua-dua dojutsu ni pun tak sama guys, yang mana kemampuan untuk mata Byakugan membolehkan pengguna dapat penglihatan yang luas sehingga 360 darjah. Malah bukan takat tu je guys, pengguna mata Byakugan juga boleh melihat titik cakra pihak musuh dan sekaligus membolehkan pengguna untuk melumpuhkan pihak lawan apabila menyerang dekat bahagian yang sepatutnya. Lepas tu betapa hebatnya mata Byakugan ni membolehkan user untuk melihat sejauh 10 km tau. Memang gila guys. Dan satu lagi, mata Byakugan ada kemampuan untuk melihat struktur dalaman seperti chakra floor, ibarat macam X-ray vision juga. So kalau ikutkan, mata Byakugan ni boleh berevolusi lagi tau ke tahap yang lebih tinggi, iaitu mata Tessengan. Kalau kita nak borak pasal kemampuan mata Tessengan pula, lagilah dahsyat sehingga mampu untuk membelah bulan. Tambahan, sekiranya pengguna mampu untuk mencapai potensi penuh kemampuan mata Byakugan di tahap Otsutsuki, silap-silap pengguna juga boleh melihat sejauh masa depan, dan hampir ke semua Otsutsuki peringkat atasan mempunyai kemampuan mata Byakugan. So kiranya level untuk mata Byakugan ni kalau mencapai tahap sepenuhnya, bukannya level shinobi biasa tau, tapi ianya juga ada potensi untuk digunakan bagi berhadapan dengan musuh yang kuat seperti Otsutsuki. Manakala untuk kemampuan mata Sharingan pula, mata Sharingan membolehkan pengguna untuk meniru jutsu atau gaya bertarung pihak musuh. Lepas tu boleh predik pergerakan musuh, mempunyai kemampuan genjutsu atau ilusi yang kuat, dan tak lupa juga mata Sharingan boleh untuk berevolusi ke tahap yang lebih tinggi seperti Mangekyo Sharingan maupun Rinnegan. So bila mata Sharingan dah mencapai ke tahap Mangekyo Sharingan, sekaligus membolehkan pengguna untuk mendapat special ability yang tersendiri, sebagai contoh Kotohama Tsukami, Kamui Amaterasu, Susanoo dan macam-macam lagi. So basically kalau kita nak comparekan dari segi ability, berkemungkinan kemampuan mata Sharingan jauh lebih hebat daripada mata Byakugan. Tapi korang jangan lupa, dengan adanya kemampuan mata Byakugan juga ada kelebihan yang tersendiri dan membuatkan pengguna boleh merancang strategi jauh lebih better daripada mata Sharingan. Dan Otsutsuki sendiri sering kali menggunakan kemampuan mata Byakugan semasa dalam pertarungan. Jadi kiranya kedua-dua jutsu ni ada kelebihan yang tersendiri dan bergantung atas pengguna macam mana diorang nak guna. Kalau pengguna tu kuat seperti Uchiha Madara ke, Sasuke, Itachi ke, auto OP lah kan kemampuan mata dojutsu yang diorang ada. Cuba kita bagi dojutsu tu dekat karakter-karakter cikai macam yang buat udon ke, buat ramen tu ke, tak jadi apa juga. So kalau aku lagi prefer mata Byakugan untuk aku guna semasa dalam pertarungan lah. Macam mana pula dengan korang? Komen dekat bawah.